Muhammad Ashraf Daniel Benji Iskandar dari 5 Stand 2. Hari ni saya nak tunjukkan cara-cara masak nasi goreng kampung. Kat sini kita ada bahan-bahan dia. Kita ada cili padi, ikan bilis, belacan, bawang putih dengan bawang merah dengan bawang besar. Ni bahan-bahan ni kita guna untuk tumbuk je lagi. Kat sini kita ada telur dengan ikan bilis lagi satu untuk kita goreng. Ni kita ada sayur kobis. Sebab sayur kangkung tak ada, jadi saya pakai sayur kobis. Lepas tu ni kita ada ni daun ketumbar untuk saya hias nanti. Okay. Yang pertama kita akan tumbuk dulu barang-barang ni. Kita akan tumbuk bawang merah ni dulu dengan bawang besar ni. Allah. Jadi kita tumbuk bawang putih sekali, belacan, ikan bilis dengan cili padi. Betul tak? Okey. Kita akan tumbuk dia sampai lumat. Ni barang-barang yang telah kita tumbuk tadi. Sekarang mula kita nak goreng ikan bilis dulu. Okey, kita masukkan minyak dulu. Ya. Tu kita akan masuk ikan bilis. Tapi tak panas pun. Okey, kita tunggu minyak ni panas, lepas tu baru kita masuk ikan bilis. Okey, sekarang minyak dah panas, kita masuk ikan bilis. Kita tunggu ikan bilis ni sampai garing, lepas tu kita angkat. Okey, sekarang ikan bilis dah garing, kita boleh ambil dia. Masukkan barang-barang yang kita tumbuk tadi. Lepas tu kita akan tumis dia sampai dia warna. Dah wangi. Okey, bila dia dah garing dengan wangi, kita boleh masukkan nasi ni. Okey, nasi kita dah mula rata. Kita dah boleh masukkan dia dalam pinggan. Ni untuk pinggan ni, mangkuk. Bayarkan dia. Panas. Padan. Sebagai tambahan kita akan goreng telur. Sekarang kita masukkan minyak dulu. Tunggu minyak kita panas, pecahkan telur. Sekarang minyak kita dah panas, kita boleh masukkan telur. Okay, sekarang telur dah cantik, kita dah boleh angkat dah. Sekarang kita nak hias dia. Taruh telur atas dia. Kita susun timun ni sikit, timun yang diiris ni. Lepas tu kita taruh daun ketumbar sikit. Okay.